Kolej Komuniti Bagan Datuk telah beroperasi pada 1 Oktober 2013 di sebuah bangunan kedai yang terletak di Hutan Lintang, Perak. Kolej ini menawarkan pengajian peringkat sijil dalam bidang sistem komputer dan rangkaian SSK dan sijil penyelenggaraan motosikal berkuasa tinggi SVM serta kursus pendek dengan pelbagai jenis kursus menarik. Kolej Komuniti Bagan Datuk ditubuhkan untuk memenuhi kehendak sosial dan keperluan tenaga manusia selaras dengan dasar kerajaan untuk melahirkan lebih ramai golongan pekerja mahir. Bagi golongan setempat pula, kolej ini berperanan memberi pendedahan kepada mereka dengan kursus-kursus pendek yang ditawarkan. Lulusan kolej komuniti berpeluang untuk mengisi keperluan tenaga kerja industri dalam bidang-bidang kemahiran yang berkaitan atau membuka perniagaan sendiri. Program ini direka bentuk bertujuan memperkenalkan pelajar kepada teknologi komputer dan rangkaian yang terkini. Program ini menawarkan modul teras asas pengaturcaraan, asas sistem digit, asas elektrik dan elektronik, seni bina komputer, asas komunikasi dan rangkaian, pengenalan pembangunan laman web, sistem pengoperasian komputer, pengenalan pangkalan data, teknologi rangkaian, keselamatan komputer, pentadbiran rangkaian, baik pulih dan penyelenggaraan komputer dan pentadbiran server. Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang rangkaian komputer yang mana boleh diimplementasikan bagi kerjaya di dalam bidang industri ICT. Pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang sistem komputer dan rangkaian membolehkan pelajar memulakan kerjaya di dalam bidang berikut: juruteknik komputer, juruteknik rangkaian, pembantu teknikal, pembantu khidmat pelanggan helpdesk dan juga usahawan dalam bidang ICT. Program sijil penyelenggaraan motosikal berkuasa tinggi adalah salah satu program yang membolehkan pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja secara teori, bahkan juga secara amali dalam bidang penyelenggaraan motosikal. Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi itu nanti dapat membantu dan menyediakan pelajar ke alam pekerjaan mahupun melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Antara lain, program ini dapat melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan pengendalian bengkel servis motosikal, servis asas motosikal, set penutup serta selenggaraan sistem bahan api, selenggara roda, steering, brek dan sistem elektrik enjin, rombak rawat sistem clutch, servis pacuan akhir, penyelenggaraan sistem pacuan akhir automatik dan penyelenggaraan sistem suntikan bahan api enjin, analisa kerosakan enjin, rombak rawat enjin 1 silinder, berbilang silinder dan penyediaan pusat servis motosikal. Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang penyelenggaraan motosikal berkuasa tinggi yang mana ia boleh diimplementasikan bagi kerjaya di dalam bidang permotoran. Pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang ini membolehkan pelajar memulakan kerjaya di dalam bidang berikut: juruteknik servis motosikal berkuasa tinggi, penasihat servis advisor, pengusaha bengkel servis motosikal berkuasa tinggi, tayar, elektrik otomotif, aksesori motosikal berkuasa tinggi dan juga mekanik. Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti berusaha dan merancang program yang dapat memenuhi kehendak industri di dunia realiti. Seiring dengan kehendak industri revolusi 4.0, pelajar berpeluang mempelajari ilmu kemahiran secara teori dan praktikal. Kami mengalu-alukan kedatangan anda sekalian. Selamat datang ke Kolej Komuniti Bagan Datuk. Tidak kira di mana anda bermula, yang penting di mana anda berakhir.